It's so cool. Harry Khalifa ni. So this is the real song. Kuat sikit isi. Fizi, sorry. Lagu ni, this is the real song. Kalau katak-katak macam apa? Okay, tapi ada this one autism boy. Macam nak nyanyi balik. Dia nyanyi lah macam kita lah. Kadang-kadang nyanyi kan macam tak ingat lirik. So dia pun belasah lah. So dia nyanyi. Dia sanggup apa saja berdayang. Kau angkat dia. Ya. Ada dia, nanti dia angkat. Nanti dia angkat nampak. Diri dia bila apa mimpi kamu. Tapi budak kita nyanyi. Bila makan. Oh, ya ke? Dia tukar dari lirik tu. So but he actually took his lyric and sing back. And Oh, ya? the view for the lagi tinggi. Macam bahasa dia memang bahasa autism lah. Macam suka hati kan. Dia apa dia nak nyanyi. Yeah. Dengan mata tertutup je. Nampak hati dia orang kan. Fafa Aceh tanya Fizi. Fizi ship dayang dengan ship tu apa? Sokong. Ship tu bahasa diorang sekarang lah. Apa Macam tu mana? ship? Macam I suka tengok you dengan siapa. I ship you all macam tu. Oh macam tu? Macam tu. Oh BBN not bad. Ship dayang dengan Hil tak? You. Apa dia? Sokong tak macam dayang dia dengan Hil tak? I ship. Ya, you ship tak dayang. Bahasa sekarang. Bahasa sekarang. Macam suka, macam mana cakap? Maksudnya saya suka dayang je tu. Suka Bukan. tak? Suka tengok dayang tak dengan tengok Hil. dayang dengan Hil. Macam tu. So I ship dia Macam orang. ship tu sailing tak? Macam tu. Sinking tu sailing. Macam ni lah mula-mula keluar ayat lead. Aku tak faham. Lead, Dayang pun. yes. Apa yang lead? Betul. Okay. So korang jangan lupa check out Instagram Suria Malaysia. Tak muka kau beli kebun. Boleh check out dekat Suria Malaysia, okay? Dia nampak sikit. Nampak bawah, lelaki kan? Demi cinta perempuan sanggup buat macam-macam. Tak, dia tak sanggup je. Tapi sanggup tutup mata. Maknanya dia sanggup lah tutup mata tu. Tutup mata tu sanggup. Sanggup tutup mata. Buat konten aku je. Malah. Tak ada bukan kau. Kita kena dengan orang. Janganlah. Matilah Kita kena dengan orang. Kita cek brother-brother yang muka sensor macam-macam kan. Badan ketak-ketak kan. Okey bang, letak tangan dalam. Muka dia blur sekali. Kalau tak Isi. Tak. Dia nak ada orang je. Itulah muka. Siap. Okay, Isi sakit hari ni. tapi Bertambah sakit dia perangai korang. ya kita tunggu Mira edit sikit. So sekarang ni awak nak cakap awak marah dayang lah. Tak marah dayang, kita marah awak. Aku fed up lah dengan dayang ni. Dia buat jahat pun tetap orang backup dia. Kan? Oh maknanya kita kalau nak buat jahat kan, kita cakap, Mama nak keluar di mana? Nak keluar dengan dayang. Okay. Selalu tak your friend? Macam nak keluar dengan siapa? Dengan dayang. Dengan dayang okey. Masalahnya saya tak keluar sangat. Faham? Tak apa. Tak ada lagi orang. Faham. Sebab dayang. Okay, another thing. 5 perkara lain yang korang tak tahu pasal dayang. Dayang dia boleh terperat dalam rumah 3 hari 3 malam. Tak keluar. Tengok tadi semua Just do katak semua dah nothing. keluar. Boleh. Alah, hai, siapa nak She pegang? can just duduk. Kawan sangat macam mana? Dia bukan tak ada kawan sebab family bonding dia sangat kuat. So kawan-kawan dia bukan tak orang kata tak perlu kawan sebab family you ramai. Family. So family tu kadang-kadang it's okay guys. If you think that you guys have no friend, don't worry. Your family tu cukup. Yes. Okay, kita ada birthday Dina juga. Hari ni kita memang buat amal jariah Kau nombor dah bagi dah? tu dah dia. Nanti saya akan pin kat bawah tu Happy birthday Dina. 1, 2, 3. Happy birthday Dina. Okay. Baik Oh, nak putih tak? Okay, sekali wish berapa ni? untuk hari ni kita bagi diskaun sebab je rebu. 35. Selalu RM50. Banyak. Nak isi bagi ayat power kat dayang dalam bahasa Kelantan. Pakai katak. Dia tengah risau pasal katak tu. Tak ada. Bukanlah katak Katak dia tak ada. Ya. Isi ayat dayang dengan bahasa Kelantan. Dayang. Daya. Daya. Jap sekali. Dayang. Tak payah mic tak payah. Oh, cepat. Daya tahu tak? Gapo beza daya dengan wakacik ye? Wakacik ye. Apa tu? Wakacik ye tempat orang beli barang, banyak barang. Tapi dayang hanya ada satu hati untuk isi. Kalau kakak jadi kakak dia, papa muka. Kakak jaga ada kakak elok ni, molek. Dapat ada pagi ni papa tu. Apa tu ada? Tanpa tu. Oh, tapi Mira boleh tengok. Comel. Tanpa tu. 5 perkara yang kami tak tahu tentang Kak Fafau. Aku rasa semua korang tahu.
Kak Fafau sebenarnya selembut Dayang. Kalau orang kan, orang menyorokkan kebaikan kan. Fafa dia tunjuk dia punya jahat, semua baik tunjuk. Orang tak tahu apa lah. Hari tu girl, I pergi Dataran Merdeka for this kereta api sarung lah. We were wearing tengkolok lah, all this Malaysian ya, Day. dan tengok gambar dia pakai kolot. Jalan semangat. Confident pakai tu. Confident. Jalan. Kita, Kak Fafau jalan. Kak Fafau sambil betul ada orang ambil gambar video I. Jalan. Kak Fafau, jom kita pergi Dataran. Turun tangga. Last snap tak ambil. Melutut. Berdebak. Semua orang macam... Lepas tu macam, Fafau, tak apa. Lepas tu kita tanya budak tu. Record tak? Ya ke? Record kak. Sempat tanya. Record lagi. Saya nak video tu. Tak tahulah. Cool lah. Okay. Cool. Guys, Macam mana? kita recap balik lah. Recap balik. Kita buat surprise untuk Isy. Kita letak mata dia, kita letak kotak. Dalam kotak tu, dalam bekas ni ada katak. Isy dia memang takut katak. Sebab tadi kita tak cakap apa sekali depan Isy ada apa-apa. Saya dah cakap sikit tadi, tapi tak sempat kan? Macam semua orang Bising, ya. Boleh. Kita recap Semua balik. takut kataan. tadi apa benda. Isy dia tak takut. Aku takut bini aku je. Saya tak takut. Noli Basik tak layan Lagi pun. teruk. Si Fafau ni selalu layankan komen. Sebab tu Fafau bertahan sampai sekarang. I block je. Dia dengar ayat. Okay lah, kita nak Letak off, ni sangat kita tak nak apa, off tak sempat. live ni. Timing. So don't forget to follow Dayang. Macam ni macam And no, not to follow. Don't forget to go to the concert. Kalau tadi yang isi lagi tu boleh bagi gambar. Lepas ni lagu. Okay, kita nak buat ni video clip. Babe, lepas ni kita buat video clip, babe. Lagu ni. Kau tu. Tekan love. Seronok sih. Nyanyi lagu Dayang kan? Sikit dah lah. Lagi. Sayang pula Dayang. Lagak Dayang buat muka buruk satu. Tak tipang yang macam tu. Tak, sekarang ni yang guest Dayang. Kenapa aku yang kena? Okey. Sanggup untuk Dayang. Minta tangan ni, Zee. Dia minta kau punya tangan, Zee. Dia minta tangan. Mama pun lari dulu. Ini apa? Kenapa dia masuk dalam bekas? Ini apa ni? Ya Allah. Jadi lebih kita. Perempuan memang macam tu. Jadi kita recap balik Perempuan kan. Tak sempat ni tadi dengan cakap. Tak kata dia. Kita boleh buat dalam masa 2 minit tak? Boleh? Try 2 minit sebab lagu ni 3 minit je. Okay. Kena buat live. Closing Dayang Buat kan? live je lah. Buat live boleh? Simple Live, je. live, Nanti just say thank you. Recap balik daripada aku. So Dayang say, Konsert alah nanti. sorry lah, I kena paksa dengan Farah. Boleh tengok kat Instagram lah. Tengok kat Instagram. Lepas tu apa pun, I just want to say thank you and then please come to my concert. Okay, kau sikit. Video clip. Sini. Kita pernah latar. Kalau boleh latar, pizza tak batang kayu je lah. Sama je kot. Okay, Fizi pula. Kita tengok Fizi nari. Okay, Zee. Okay, you order orang, go. Start ni juga. Kayu betul ni. Kayu teruk ni. Macam mana? Itu je tadi. Itu je step dia. Okay. Tak buat batuk lah. Jahat lah. Sekejap tengok Dayang joget. Oh, macam mana? Bodoh.